Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya yang membezakan seseorang yang biasa-biasa dengan seseorang yang berwatak mulia dan disegani? Ia bukan soal kekayaan atau pangkat tau, tapi sesuatu yang jauh lebih mendalam. Hari ini, kita akan selami kerangka atau blueprint untuk membina perwatakan yang hebat macam ni. Soalan tadi itu membawa kita kepada soalan yang lebih peribadi. Macam mana kita nak bina kehidupan yang bermaruah? Sebab ia bukan sekadar elak buat salah, bukan. Ia tentang membina satu legasi peribadi yang positif yang orang akan kenang. Jadi, mana kita nak mulakan? Untuk cari jawapannya, kita akan rujuk satu sumber yang bagi saya sangat menarik. Ia bukan dari buku motivasi moden, tapi dari bab kelima sebuah buku teks pendidikan Islam yang ditulis untuk pelajar remaja. Tujuannya? Untuk tanam asas sahsiah yang kukuh dari awal lagi. Boleh kata, ini satu sistem yang dah teruji zaman. Okey, jadi apa sebenarnya sifat mahmudah ni? Cuba bayangkan, ia macam sebuah taman kebajikan. Bukan cuma ada satu bunga, tapi satu himpunan kualiti-kualiti yang indah. Bila kita semai dan jaga betul-betul, ia boleh ubah kita jadi insan yang lebih baik, yang berakhlak mulia. Baiklah, jom kita mulakan dengan teras utamanya. Konsep pertama ni, ia ibarat sebuah kompas dalaman yang sentiasa menunjuk ke arah utara moral kita, tak kira apapun keadaan sekeliling. Ia dikenali sebagai murakabah. Murakabah ni pada asasnya adalah satu tahap kesedaran. Fikir macam nilah, bila anda seorang diri depan komputer dan ada peluang nak buat sesuatu yang anda tahu salah, apa yang halang anda? Itulah murakabah. Kesedaran yang walaupun tak ada siapa nampak, ada satu pemerhatian yang maha melihat, macam satu CCTV spiritual yang sentiasa on. Asas kepada idea ini diperkukuhkan lagi oleh firman Tuhan dalam surah Al-Hadid ayat 4 yang sebut, dia bersama kita di mana saja kita berada. Ini bukan sekadar kata-kata tau. Ia satu penegasan tentang kehadiran ilahi yang menyeluruh. Tak kira di pejabat, di rumah, malah dalam fikiran kita yang paling rahsia sekalipun. Dan kalau masih ada keraguan, satu lagi ayat dari surah Ali Imran tekankan benda ni dari sudut lain. Kalau ayat tadi tentang kehadiran, ayat ni pula tentang pengetahuan. Ia ingatkan kita yang tak ada apa pun, walau sekecil zarah, yang boleh disembunyikan. Semuanya telus, semuanya terbuka. Jadi, apa hasilnya bila murakabah ni dah sebati dalam diri kita? Pertama, ia wujudkan mindfulness atau kesedaran penuh. Setiap benda kita buat, kita akan fikir dulu. Kedua, perasaan diperhatikan tu bukan untuk menakutkan, tapi untuk pupuk rasa ikhlas. Kita mula buat baik bukan sebab nak pujian orang, tapi sebab kita sedar akan nilai perbuatan tu sendiri. Sekarang, bila kita dah faham pasal kompas dalaman ni, jom kita tengok pula macam mana ia pandu tindakan luaran kita. Sebab apa gunanya kepercayaan kalau tak ada amalan kan? Di sinilah konsep kedua, iaitu menjaga maruah masuk memainkan peranan. Apa maksudnya menjaga maruah? Bayangkan, ia macam kita bina sebuah kubu di sekeliling perwatakan kita. Ia satu tindakan yang aktif untuk lindungi diri kita dari apa saja yang boleh cemarkan nama baik dan integriti kita. Kiranya, kita pasang firewall untuk akhlak kita untuk tapis anasir-anasir negatif. Dan cuba tengok ni, menarik betul cara buku teks ni susun. Dalam kotak kosa kata ni, perkataan yang dipilih macam kehormatan, peribadi dan keadilan bukan sekadar senarai biasa. Ia tunjukkan yang menjaga maruah ni bukan sahaja tentang elak benda buruk, tapi ia berkait rapat dengan usaha aktif untuk tegakkan keadilan dan bina kepribadian yang disegani. Okey, ini membawa kita kepada satu persoalan yang sangat penting. Jadi, macam mana kompas dalaman kita, iaitu murakabah, betul-betul boleh pandu tindakan luaran kita, iaitu menjaga maruah? Apa jambatan yang hubungkan keyakinan dalam hati dengan perbuatan kita sehari-hari? Dan di sinilah jawapannya. Dijelaskan dengan begitu kemas. Murakabah tu enjinnya, sumber kuasa dalaman yang kita tak nampak. Manakala menjaga maruah pula adalah keretanya, manifestasi luaran yang kita boleh nampak bergerak atas jalan. Tanpa enjin murakabah, kereta maruah kita tak akan ke mana-mana. Ia satu hubungan yang sempurna. Kepercayaan menggerakkan tindakan. Lepas kita faham macam mana dua konsep ni saling berkait, jom kita terokai akibat daripada pilihan kita. Teks ni bentangkan dua jalan yang sangat berbeza. Apa jadi bila kita pilih untuk jaga maruah? Dan apa pula akibatnya kalau kita abaikan?
Cuba tengok perbezaan yang sangat ketara ni. Di satu sisi, terbentang jalan ke arah kehidupan yang penuh kehormatan, disegani dan diredai. Ia jalan kawalan diri dan ketenangan. Di sisi yang lain pula, terhampar jalan menuju kehinaan, kekacauan dan kemurkaan. Ini adalah jalan kehancuran pribadi dan juga sosial. Jadi, pertaruhannya di sini memang sangat-sangat tinggi. Sambil kita nak sampai ke penghujung kupasan kita ni, jom kita renung sekejap. Apa intipati utama yang boleh kita bawa pulang? Apakah satu perkara paling penting yang perlu kita ingat dari perbincangan kita hari ini? Mesej utamanya jelas, perwatakan yang mulia tu tak dibina dari luar, ia dipupuk dari dalam. Semuanya bermula dengan kesedaran dalaman yang kemudiannya dizahirkan melalui tindakan luaran yang bermaruah. Ini buat kita tertanya, secara peribadi, kompas dalaman anda sedang menunjuk ke arah mana sekarang? Dan bagaimana anda akan gunakannya untuk membina sebuah kehidupan yang bukan sahaja berjaya, tetapi juga benar-benar bermaruah?